Anda menonton laporan khas oleh pengawas SMK Sungai Bayu. Di sebalik rutin sekolah yang kelihatan tenang, wujud satu pasukan yang sentiasa bergerak. Mereka memantau disiplin, menjaga aliran murid dan sentiasa memastikan setiap peraturan dipatuhi. Inilah tugas pengawas, tegas bila perlu, ada setiap masa dan hadir untuk memastikan Sebayu kekal teratur. Demi Sebayu, disiplin dijaga. Dah pukul 7.20 dah ni. Jom bertugas. Jom. Nama dan kelas. Daya 1B. Dah. Dah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang mari kita beri perhatian terhadap tugas pengawas SMK Sungai Bayu yang paling mencabar pada setiap pagi, iaitu menjaga pintu pagar. Pengawas bukan sahaja berdiri, mereka memastikan semua pelajar masuk dalam kelas mengikut waktu, menjaga aliran pelajar serta mencatat nama, kelas dan waktu bagi mereka yang hadir lewat. Setiap catatan berfungsi untuk membina disiplin pelajar, kerana apabila pelajar leka dengan masa, sekolah yang akan menanggung risikonya. Pengawas perlu tegas, jika tidak, datang lewat menjadi kebiasaan. Apabila mereka tegas, ia akan menjadi lebih teratur, selamat dan berdisiplin. Saya melaporkan dari Badan Kepimpinan Pengawas SMK Sungai Bayu. Demi Sebayu. Betulkan barisan dan bagi molek-molek. Masuk. Tunggu betul barisan belah sana. Tahu nak ajak orang. Betul. Dia kasihan. Awak kenapa menyelik ni? Aku lapar lah. Tak ada lah. Lapar siapa pergi duduk belakang juga. Semua kena hormat barisan. Ni apa bukan jadi alasan nak potong barisan. Sekarang keluar pergi duduk belakang balik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan fokuskan pada satu tugas yang ramai tidak sanggup melakukan, tetapi pengawas SMK Sungai Bayu tetap hadap setiap hari, iaitu menjaga barisan di kantin. Setiap waktu rehat, pengawas akan sentiasa memastikan barisan kekal teratur, tiada tolak-menolak, tiada potong giliran dan keselamatan pelajar akan sentiasa diutamakan. Tugas ini mungkin kelihatan senyap, tetapi tampaknya kantin hilang tertib. Hari ini kita akan tegaskan sekali lagi bahawa disiplin bermula di barisan dan pengawaslah yang menjaganya. Saya Muhammad Anas melaporkan untuk Badan Kepimpinan Pengawas SMK Sungai Bayu. Demi Sebayu. Sekarang ni waktu rehat kan? Dah masih dalam kelas ni. Kamu biar kami ya. Janganlah tu rehat kamu. Kita dengan cakap, tulis nama dan bagi dekat guru disiplin. Belum. Sekarang, mari kita berfokus kepada pengawas SMK Sungai Bayu yang sedang menjaga blok pada waktu rehat. Tugas mereka jelas, pastikan tiada pelajar yang berada dalam kelas maupun blok. Semua diarahkan ke kawasan terbuka supaya hal yang tidak diinginkan tidak berlaku. Kawalan ini bukan sahaja rondaan, ia merupakan langkah keselamatan. Apabila blok kosong, risiko salah laku dan kecederaan dapat dielakkan. Saya melaporkan dari Badan Kepimpinan Pengawas SMK Sungai Bayu. Demi Sebayu. Duduk belakang kita tengok dah kan? Dah tadi kisah. Sekali kita try check sekali ke? Okay. Weh, nampak depan tu? Jom suruh depan pergi surau. Jom. Ni kenapa tak pergi surau Sekarang waktu solat kan? Malah. Benda boleh je solat kat rumah. Macam dah tak boleh solat kat rumah. Peraturan sekolah ke semayang kat sekolah sebelum balik. Sekarang hampa semua ni pergi semayang. Dalam kiraan 1,
Hei, kubu hang. Kubu aku. Dah kan, jomlah. Jom. Jom. Itu cepatlah. Hei. Daripada best solat, jom kita solat. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan beri fokus yang lebih mendalam kepada pengawas yang memastikan kewajipan tidak diabaikan, iaitu solat. Pada waktu Zuhur, pengawas lelaki akan memastikan semua pelajar turun ke surau. Jikalau ada yang cuba mengelak, teguran tegas akan diberi. Di surau pula, pengawas menjaga ketenangan. Mereka memastikan solat berjalan dengan teratur, tidak ada pelajar yang bising dan tidak ada yang bermain-main. Inilah peranan yang membentuk disiplin dan akhlak pelajar. Saya Muhammad Anas melaporkan untuk Badan Kepimpinan Pengawas SMK Sungai Bayu. Demi Sebayu. Sekarang 7.20 dah. Jom jaga PA. Kamu kan jadi MC hari ni. Kamu tahu cikgu mana bertugas minggu ni? Saya kamu bagi tahu tau. Cikgu Hassan, Cikgu Rosma, Cikgu Haziq dan Cikgu Razak tau. Terima kasih. Mereka memastikan setiap pengumuman disampaikan dengan tepat, setiap arahan disampaikan dengan jelas dan setiap majlis berjalan dengan lancar. Mereka lah penghubung antara guru dan seluruh warga sekolah. Sentiasa bersedia terutama ketika kecemasan. Tugas mereka mungkin kelihatan kecil, tetapi tanpa mereka, sekolah hilang arah. Inilah pengawas PA System. Diam dalam bekerja, namun besar tanggungjawabnya. Perhimpunan bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan beri perhatian kepada pengawas yang menjaga susunan barisan kerusi guru. Mereka lah yang mengemas, menyusun dan memastikan semua kerusi berada di tempatnya sebelum dan selepas acara. Kerja mereka mungkin senyap, tetapi sangat penting untuk kelancaran majlis sekolah. Pengawas barisan perhimpunan memastikan perhimpunan berjalan dengan lancar dan teratur. Mereka mengurus perhimpunan, mengawal disiplin serta memastikan perhimpunan berjalan dengan teratur. Peranan mereka sangat penting dalam mencerminkan disiplin sekolah. Inilah pengawas barisan perhimpunan. Diam dalam bekerja namun besar peranannya.